Kamarul, mana Kamarul? Mana Kamarul? Kenapa, Bapak? Siapa yang curi aiskrim aku? Asal aiskrim aku dah habis. Aku buka peti tadi. Dia punya balang tu ada dalam ikan. Ini mesti ada Melayu yang dengki. Dia tak nak bagi aku makan aiskrim. Siapa yang curi aiskrim aku? Bukan adik bapak. Adik tak ambil. Betul adik tak ambil. Tumpah. Tanta dah Tanta dalam rumah ni ada pencuri. Yang curi aiskrim aku. Ada pencuri kan? Logik bapak. Saya rasa dalam rumah ni memang ada pencuri bapak. Sebab hari tu saya punya nugget ada 5 ketul. Lepas tu? Lepas tu saya buka balik tudung saji tu, tinggal 3. Oh ya? Yeah. Tak logik. Dekat dalam rumah ni aku ada kau dengan mak kau je. Betul. Tapi mak kau dah tak ada. Dah. Aku tak kira. Amirul, kau pergi buka sekarang kedai. Kita dah lambat dah ni. Buka kedai apa ni? Kita kan nak berniaga, kau tak tahu ke? Berniaga? Bazar. Bazar? Ya, aku kemah aku dah beli, geran aku dah sewa. Pekerja semua dah ada dah. Sampai kau pergi buka kedai. Oh ya. Tapi kita nak jual apa bapak? Jual tu aku tak tahu lagi. Tapi kau pergi buka kedai dulu, nanti kita fikir.